Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Okey, harga emas maintain tuan-tuan dan puan-puan, harga emas RM610. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menabung emas, kita jangan lihat pada harga emas itu. Sebab kita penabung. Ada dua kelompok yang menabung emas ni, ataupun ada dua kelompok yang membeli emas. Pertama, investor. Investor ni dia memerlukan satu modal yang besar lah. Alright. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang seperti kita ni adalah penabung emas. Alright. Kita menabung emas. Objektif menabung emas adalah untuk kita capai dalam 1 kilo sebelum kita pencen. Kenapa kita perlu capai 1 kilo sebelum kita pencen? Pada time kita pencen, bila tuan-tuan dan puan-puan buat kira-kira, 1 kilo, tuan-tuan boleh survive dalam jualan emas RM2,000 dalam masa 20 tahun. Betul? Okey? Cuba kita kira tuan-tuan dan puan-puan, 1 kilo. Sekarang harga berapa? 610. 610. Sekejap 20 tahun kali 12. 240. Okey. 610 kali 1,000. 600. Sekejap 610,000, betul? Kita test, kita bagikan kepada 210 bagi 240 kan tadi okey, 240 bersamaan berapa tuan-tuan dan puan-puan? 2541. Right? So that's why tuan-tuan dan puan-puan, untuk dana persaraan kita dapatkan 1 kilo. Kalau anda katalah Mahdi tak dapat lah 1 kilo, baru dapat 800 gram, 700 gram, it's okay, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan tahu konsep menabung emas itu. Jadi apabila pencen, contoh hari ni kita pencen, tuan-tuan akan terima gratuity dan sebagainya, golden handshake. Jadi tuan-tuan tak perlu pun bekerja kepada 1 kilo. Tak capai, is okay, jangan bunuh diri. Alright. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan dah pandai menabung emas. Tuan-tuan dah tahu dah, emas yang tuan-tuan miliki telah mengalami keuntungan 3 tahun ke hadapan. Tuan-tuan yang newbies ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lihat pada harga. Mahdi, hari ni saya beli RM610. Saya beli dengan nilai RM100, dapat 0.16. Lebih kurang Adakah tahun esok kalau pergi pada 650, gram saya akan berubah ke kepada RM650 untuk RM100 tu? Tak ada berubah. Nilai gram tersebut tidak berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, nilai gram tidak berubah. Yang penting RM100, tuan-tuan dan puan-puan, tu dah berubah nilai dah. Gram dia tak berubah, tapi nilai gram tersebut berubah. That's why kita konsisten menabung. Okey, dan dengan aplikasi ini tuan-tuan tak mampu nak dapatkan 10 gram. Mahdi, saya tak dapat nak beli 10 gram sekaligus outright purchase. Tak ada masalah. Dengan aplikasi ini tuan-tuan menabung saja. Kemudian apabila dah capai saja 10 gram, kita arahkan apps ini untuk keluarkan fizikal emas. Alright? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke ATM machine, arahkan ATM machine tersebut menggunakan aplikasi, keluarkan emas fizikal.
Ada certain ATM machine boleh keluarkan emas 10 gram. Ada tidak boleh. Okey, so dekat situ tuan-tuan kena lihat dekat ATM machine pula. Jadi kalau anda katalah apa option Mahathir untuk saya nak keluarkan kat ATM machine ke ataupun nak keluarkan melalui aplikasi ini untuk post ke rumah. Alright. Pertama sekali tengok situasi tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan duduk di flat, peti pos tuan-tuan dan puan-puan berterabur, berterabur, tak ada kawalan keselamatan dan sebagainya, tak selamat, go for ATM machine. Kalau anda katalah tuan-tuan rumah landed, selamat, pos, peti pos tuan-tuan dan puan-puan selamat, go for pejabat pos. Dapat So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan aplikasi ni untuk dapatkan gram yang kita tak mampu. Kalau you mampu 1 gram setiap bulan, tapi you tak ada gold bar yang besar ataupun dinar yang besar, 21.25, 10 dinar, 42 gram. Okay, so you boleh menabung konsisten. Dah capai saja berat-berat tersebut, keluarkan. Mana-mana berat 21.25 gram ke bawah, emas akan dipos ke rumah. Ni yang kita cakap tadi tu. Kalau rumah tak selamat dan sebagainya, bolehlah pergi pada ATM machine. Alright, saya akan bimbing tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda kata rumah selamat Mahathir, saya rumah landed dan sebagainya, go for pejabat. Dia akan post emas ke rumah. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, bila dah berat, dah melebihi daripada 21.25, kita ambil dekat cawangan yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dapat Okey, itu bab menabung ikut kekuatan. Kita pergi pada bab zakat tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang takut sebab nak kena bayar zakat. Alright. Apabila tuan-tuan dan puan menabung, dah konsisten menabung, tengok fizikal dengan dalam apps. Dah capai Mahathir dah lebih daripada 25 gram. Tengok tarikh tersebut, log tarikh tersebut. 85 gram yang diperam selama setahun. By the time contoh hari ini, saya dah peram dah emas. Pada hari ini, dah cukup setahun Mahathir. Total emas saya dah ada dalam 100 gram. Okay, contoh. Alright. 100 gram dikalikan dengan 2.5. Tengok balik kiraan dengan zakat emas. Okey, peratusan zakat emas. Jadi dekat situ kalau anda katalah 1,000, 2,000 ringgit, mana ada duit Mahathir? Gunakan aplikasi ni tuan-tuan dan puan-puan, jual emas tuan-tuan dan puan-puan, that's it. Yang penting tuan-tuan dah buat kewajipan tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada kena bakar kat neraka nanti. Okey, faham? Alright. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, zakat mudah saja. Biasanya orang bayar zakat lagi kaya. Alright, lagi kaya, lagi murah rezeki, anak sihat. Okey, itu pergi pada zakat tuan-tuan dan puan-puan. Emas, dinar dengan gold bar. Alright. Ketulinan dia adalah 999. Berbanding dengan wanita yang sentimental, dia pergi pada 916. Kenapa kita pergi pada 999 dan tidak pergi pada 916? Pertama, apabila tuan-tuan dan puan-puan menabung emas ataupun membeli emas, memiliki emas, emas ini pergi pada ketulinannya. Ketulinan 999 susut nilai telah ditetapkan oleh Public Gold, iaitu paling tinggi 9%. Manakala emas 916 dia punya susut nilai 20% hingga 40%. Dapat. Jadi emas 916 ni tidak sesuai digunakan untuk simpanan ataupun tabungan. Tabungan ni pergi pada emas 999 tuan-tuan. Kerana tuan-tuan akan capai keuntungan yang lebih berbanding dengan 916. Dulu kita tak tahu. Dengan saya pun tak tahu dulu.
Waktu COVID, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kan kerajaan ada bagi EPF RM10,000 kan. Saya cakap dengan rumah saya, belilah emas. Belilah emas. Waktu tu kita tak ada ilmu emas. Tapi selepas masuk ke dalam public gold, saya dibimbing oleh semua dealer. Alright, dealer akan bimbing tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya ni, dealer public gold. Saya akan bimbing penabung-penabung saya. Tuan-tuan yang baru nak menabung, saya akan bimbing lah. Alright. So daripada situlah saya tahu bahawa emas 999 yang dikeluarkan oleh public gold ini bernilai tinggi berbanding Mastura. Mastura macam mana? Azroy, yes. Nanti Dan tanya, Mastura Mastura yang mana satu Okey, kita akan lihat dah satu hal lah pula. Mana tadi Okey, emas 99 lebih baik berbanding dengan 916. Ni Tuan Azroy ni daripada Sarawak ni. Okey, bila nak menabung emas. So, dapat tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan memahami konsep tabungan emas. Alright. Once, kalau contoh tuan-tuan beli menabung emas pada hari ini 1 gram 610. Thank you. 610 ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan oleh kerana tuan-tuan dah tahu, menabung emas adalah untuk jangka masa panjang. Dalam gaji kita, 30% dibuat tabungan. Alright. 10% pergi pada jangka masa pendek, ASB. 10% pergi pada jangka masa pendek, tabung haji. 10% lagi pergi pada emas. Okey, maknanya 20% pergi pada jangka masa pendek, 10% pergi pada jangka masa panjang. So, tuan-tuan dan puan-puan dah faham asas dia. Jadi dekat sini, bila dah ada tabungan jangka masa panjang dan pendek, tuan-tuan dah tahu dah. Tak perlulah nak jual emas tuan-tuan dan puan-puan within that year. Dalam masa tahun tersebut, jangan jual emas tuan-tuan dan puan-puan. 1 hingga 3 tahun kita peramkan. Kalau anda kata kita konsisten menabung, tahun ketiga kita dah boleh dah eliminate hutang-hutang yang jahat. Alright, kalau anda kata dah ada contoh hutang kereta 7,000 ataupun 6,000, tengok 610, kita tengok balik 10 gram, nilai dia berapa? Sebab kita dah beli 3 tahun yang lepas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kat situ tuan-tuan, jadi kat situlah tuan-tuan dan puan-puan ada keuntungan hasil tabungan tuan-tuan dan puan-puan. So, you dah boleh eliminate. Bila kita dah full settlement, that's it. Okay, asas untuk nak buat full settlement, nak bayar hutang pertama sekali daripada Tuan Zulkifli Syafi'i, make sure you dah ada emergency fund. Emergency fund ni apa? Untuk kaki tangan kerajaan 3 bulan. Okay, 3 bulan gaji. Untuk swasta 6 bulan gaji. Untuk peniaga 12 bulan gaji. Itu adalah basic. Kalau tengok isteri pula, sama juga. Benda yang sama. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Once dah cukup, suami dah ada emergency fund, isteri dah ada emergency fund, then baru boleh jual emas tuan-tuan dan puan-puan untuk eliminate hutang tersebut. Alright? Kenapa? Persoalan dia kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, jika tiada pergi pada emergency fund, lepas tu tuan-tuan dah eliminate hutang, tak mustahil apabila tiba masa terdesak, tuan-tuan akan buat personal loan lagi. Okay? Dekat sini kita nak elakkan personal loan, hutang-hutang jahat ni. Dapat tuan-tuan dan puan-puan? So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak eliminate hutang, basic dia adalah pergi pada emergency fund dulu. Dah lepas emergency fund 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gaji,
barulah tuan-tuan dan puan-puan pergi untuk nak eliminate hutang tuan-tuan dan puan-puan. Hutang macam mana? Personal loan, loan rumah dan sebagainya, hutang yang membebankan lah, PTPTN dan sebagainya. Barulah boleh settlekan hutang tersebut. At least you dah dapat cash yang kuasa beli you dah meningkat. Tak adalah dapat gaji tinggal baki RM600 je sebulan kan. So tuan-tuan dekat sini lah pentingnya emas, berstrategi untuk menyelesaikan masalah. Alright. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita akan berjumpa lagi. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas. Bagaimana cara nak menabung emas? Tekan sign up. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas. Ataupun mana-mana link dekat di muka buku saya, InsyaAllah. Ataupun direct PM saya, mesej saya. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas. Kapten Emas, Assalamualaikum. Bye-bye.